lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaifa haluka ya Amirun? Hal anta bi khair? أنت بخير. Qul ana bi khair. أنا بخير. Kan? Darasta ad-dhamair. Ad-dhamair li saya ana kan bil-lughah Arabiyah. Okay. Alhamdulillah nasilu ila hadha al-usbu' wa hadha al-usbu' al-khamis تكملة لمحاضرتنا الأولى في هذا الأسبوع. قمنا بالمحاضرة الأولى في يوم الاثنين إن لم أخن مخطئا. أما هذا اليوم يوم الخميس نعقد المحاضرة التكميلية لما درسناه في المحاضرة الأولى في يوم الاثنين. Okey, ما زلنا في تقسيم الأسماء. So, kita masih lagi dalam pembahagian kata nama dalam bahasa Arab. So, pada pertemuan kita yang lepas, kita telah mempelajari jenis kata nama yang ada dalam bahasa Arab dari aspek nak kata jantina pun boleh, nak kata feminine and masculine ataupun masculine dan feminin, iaitu muzakkar dan muannas. Betul tak, Mirul? Betul. Okay, so هل ما زلت تذكر ما درست في المحاضرة السابقة? Adakah kamu masih ingat apa yang Amirul belajar tentang muzakkar muannas? Muzakkar dengan muannas. Muzakkar ialah lelaki, muannas adalah wanita. Muannas ada tanda-tanda dia, antaranya adalah ta marbuthah di penghujung ayat. Dan ni domir 12 kata nama saya dalam hello. Itu yang sebelum ni lah. Yang apa ni muannas tadi, tanda pertama adalah adanya ta marbuthah di belakang di hujung perkataan tersebut. Yang kedua, apa tanda kedua? Kalau tanda kedua selalunya ada alif hamzah dengan ya. Betul. Alif ya yang tak ada titik tu dipanggil apa? Yang tadi itu ya apa ya, tapi dia tak hidup pun sebenarnya. Alif maksurah. Alif maksurah. Kena ingatlah istilah tu Mana alif dipanggil alif maksurah. Alif yang maksur. Okey? Itu tanda yang kedua lah. Tanda yang kedua, contoh macam huda kan, apa ni, summa al-alif mamdudah. Alif mamdudah yang berakhir dengan alif dan juga hamzah, yang mana hamzah itu bukannya hamzah huruf asal bagi perkataan tersebut. Okay, so itu adalah tiga tanda muannas lah. Okay, so pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita tentang jenis kata nama. Kalau pada masa lepas, kuliah yang lalu kita mempelajari kata nama itu dari aspek jantinanya, muzakkar dan juga muannas. Maka pada kali ini, pada kuliah kali ini kita akan mempelajari kata nama dari aspek bilangan. So bilangan ini kalau dalam bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris contohnya, dia ada dua pembahagian sajalah, singular dan juga plural. Maksudnya singular tu satu, plural tu lebih daripada satu. Manakala dalam bahasa Arab pembahagiannya adalah kepada tiga jenis. Yang pertama adalah mufrad. Amira boleh tak mute-kan dulu? Dia ni lah mantul lah. Okey, saya mute dulu lah. Okay, mute dulu. Okey, yang pertama adalah mufrad yang merujuk kepada dia kata ismun yadullu ala wahid. Yadullu ala wahid. Ismun yadullu ala wahid ataupun wahidah. Kata nama yang merujuk kepada bilangannya adalah satu. Untuk angka dia satu, bilangan dia satu. Tak kira sama ada muzakkar maupun muannas.
Maksudnya perkataan itu sendiri yang menunjuk bilangan satu, bukan perkataan wahid itu. Okey, mana perkataan itu sendiri yang merujuk kepada satu. Contoh, perkataan apa yang Amirul tahu? Buku dipanggil apa? Buku dalam bahasa Arab, Amirul. Kitabun. So bila Amirul kata kitabun, perkataan kitabun itu saja merujuk kepada satu buah buku. Tak payah letak belakang dia wahid. Tapi kalau bahasa Melayu, kita kena tambah perkataan imbuhan, perkataan tambahan untuk merujuk kepada bilangan. Contoh macam satu ataupun sebuah buku, dua buah buku untuk merujuk bilangan dua. Kan? Untuk merujuk bilangan tiga buah buku. Ataupun banyak, dia kena sebut angka. Okay, dalam bahasa Arab, perkataan itu sendiri yang merujuk kepada bilangan. Kan? Kalau dia datang pada asalnya. Maksudnya tidak ada sebarang penambahan akhiran. Okay. So kalau mufrad adalah kata nama yang merujuk kepada satu, bilangan dia satu, dan tidak ada sebarang pertambahan imbuhan akhiran di hujungnya. Itu pertama. Yang kedua dipanggil musanna. Musanna. Tadi kalau satu panggil mufrad kan. Dua iaitu dual, dual, D-U-A-L, dual tu. Dalam bahasa Arab dipanggil musanna. Musanna. Nampak tak ni? Ambil nampak tak tu? Nampak? Okey, so dalam gambar tu musanna. Ada berapa orang tu? Dua kan? So kata nama yang menunjukkan kepada dua, sama ada lelaki ataupun perempuan, ianya dipanggil musanna. Musanna. So musanna ni dalam bahasa Arab untuk menunjukkan dianya musanna menggunakan imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran sama ada alif dan nun ataupun ya dan nun. Ada tulang sekali. Adapun musanna adalah kata nama yang merujuk kepada dua bilangan. Ini bilangannya dua. Tandanya adalah dengan penambahan imbuhan akhir pada perkataan tersebut. Imbuhan akhir tersebut adalah sama ada dua. Alif dan nun. Contoh sebagai dalam yang kita lihat di hadapan kita ni, iaitu contohnya hazani talibani. Kan? Hazani talibani. Bani. So ada alif nun. Dan nun itu adalah maksurah, baris bawah. Itu tanda bahawa itu perkataan itu dalam keadaan musanna. So talib seorang pelajar. Bila katakan hazani taliban, ini mereka berdua ini ataupun huma, mereka berdua itu adalah merupakan dua orang pelajar. So talibani. Muannas nun je. Alif dan nun. Alif dengan nun. Ya. Imbuhan akhir iaitu alif dan juga nun. Satu lagi ya dan nun. So berbezanya dari aspek dalam soalnya perkataan itu digunakan dalam keadaan apa? Kalau dalam keadaan dia berbaris marfu' fi halatir rafa', contohnya kan kalau dia menjadi khabar, menjadi predikat, kalau dia menjadi pelaku, itu dalam keadaan rafa' dia panggil, ar-raf'u, marfu'. So bila marfu' tanda dia alif dan nun. Okey, tapi kalau ianya dalam keadaan, maksud perkataan itu, perkataan musanna digunakan dalam keadaan fi halatin nasbi. Fi halatin nasbi ni maksudnya berbaris atas. Tapi atas ni itu bila musanna dengan ya. Tanda dia ya, bukan baris atas. Kan dia tukar ya nun. So contohnya dia menjadi objek, menjadi maf'ulun bih. Dan juga maf'il ataupun maf'ul yang lain. Ataupun mansubat yang lain. Dia musannanya itu hujungnya adalah ya dan nun. Ya dan nun. Kan? Talibaini. Talibataini. Kalau dalam keadaan nasab dan juga al-jar. So dalam jar contohnya, sekiranya kalau dia tetap selepas huruf jar.
Kan? Amirul pernah belajar huruf jar ini menjadikan kata nama selepasnya majrur. So, bila ke dalam keadaan majrur, sekiranya musanna, ya dan nun. Okey, so nanti ada perincian bawah tu lah. Okey. So, musanna ni merujuk kepada apa? Dua bilangan. Tandanya apa? Imbuhan akhiran, iaitu alif dan nun. Kan? Kalau dalam keadaan rafa', marfu'. Kalau dalam keadaan mansub, fi'alatun nasbi wa kadzalika al-jar dalam keadaan majrur, maka ianya ditandakan dengan ya dan nun. Dan nunnya itu berbaris bawah. Okey. Kemudian kita pergi kepada plural. Plural. So plural ni merujuk kepada kata nama yang menunjukkan bilangan 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Okey. So jamak dalam bahasa Arab ataupun plural dalam bahasa Arab boleh dibahagikan kepada dua kategori yang utama lah. Dua kategori yang utama, iaitu jamak salamah, jam'us salamah dipanggil. Jamak salim tu kan, jamak muzakkar salim, muannas salim. Mungkin Amirul pernah dengar sebelum ni. So itu dipanggil jumu'us salamah. Jumu'as salamah. Okey, jumu'as salamah. Kemudian jenis yang kedua dipanggil jam'ut taksir. Jamak taksir. Okey. So jamak salamah ni ataupun jumu'us salamah itu terbagi kepada dua. Jamak muzakkar salim. So jamak muzakkar salim iaitu plural yang merujuk kepada lelaki. Maksudnya ada plural lelaki dan jamak muannas salim. Jamak ataupun plural salim yang merujuk kepada muannas. Okey, kita masuk sini. Semua contoh kat sini dah dia bagi jamak taksir lah. Okey, tak apa, dengar dulu. Okey, kalau dia jamak muzakkar salim, contoh perkataan Muslim. Apa maksud Muslim, Amirul? Orang yang beragama Islam. Betul. Okey, Muslimun, ada orang yang beragama Islam. Itu seorang kan, Muslimun. Okey, okey. Kalau dua orang? Musliman. Muslimin. Dua orang. Alif nun. Musliman. Muslimani. Musliman. Okey. Okey, muslimani. Okey, kalau 3 dan ke atas iaitu jamak, dia dibubuh imbuhan akhiran waw dan nun. Muslimuna. Kan? Muslimuna. Itu dalam keadaan rafa'. Kalau dia dalam keadaan nasab dan juga jar, maka Amirul perlu meletakkan tanda akhirannya ya dan juga nun. Contohnya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Perasan tak pernah kita baca doa ke ataupun pernah dengar, Amirul pernah dengar ke? Kenapa muslimin? Itu dalam keadaan majrur. Contohnya apa? Ayat apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina, kan? Wali walidina. So kan itu kan selepas huruf jar li. Alam tu huruf jar. So dia menjadikan kata nama yang selepas itu majrur atau baris bawah. Baris bawah kalau ianya jamak, dia bukan dengan baris bawah. Dia bukan dengan baris tetapi dengan huruf tandanya iaitu ya. Ya dan juga nun. Dan nun itu berbaris atas. Muslimina, contohnya kan, itu dalam keadaan nasab ataupun jar. Manakala kalau dalam keadaan rafa' muslimuna, itu jamak. Jamak panggil apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contohnya perkataan apa tadi? Jamak muzakkar salim adalah untuk lelaki. Lelaki dan juga salim tu maksud selamat kan? Okay. Maksud selamat tu dia punya singular dia selamat. Okey, singular perkataan muslimuna tu singular dia apa, mufrad dia apa? Alif nun. Tak, dia punya mufrad muslimuna, apa mufrad dia? Muslim.
Muslimuna kan? Ni. Mufrad dia apa? Apa mufrad dia? Muslim. Muslimun kan? Okey, tengok. Okey. Lafaz mufrad ni selamat tak? Maksud selamat tu adalah tidak berubah. Dia tak Kekal berubah. tak? Huruf dia. Maksud doktor huruf sebelum mufrad ni kekal ataupun tidak? Ya, selepas dijamakkan, ini kan jamak kan? Huruf yang asal mufrad dia tu masih selamat tak? Masih ada tak? Wujud tak? Wujud dah selamat tak? Kekal tak? Tak kekal saya rasa. Tengoklah, mim ada tak? Mim ada tak? Ada mim. Sin Sin pun ada. Lam mim. Ya. Lam mim ada. Tu maksudnya selamat. Oh, okey. Maksudnya perkataan yang mufrad itu masih ada. Yang kedua, susunan dia masih sama. That's why nama ni dipanggil jamak muzakkar salim. Faham. Jamak. Salim tu maksudnya selamat mufrad dia. Okey, faham. Okey? Ya, Boleh. Itu jenis pertama, jamak muzakkar salim. So muzakkar lawannya muannas. Kan? So kalau muannas, kalau perkataan muslim, muannas dia apa? Muslim. Muslimun, muslim tu ada mufrad. Muzakkar. Muannasnya apa? Muslimin. Muannas baru minggu lepas belajar. Kalau muannas ada imbuhan akhir apa dengan huruf apa? Ta mabutoh. Okey, so jadi apa? Muslimut. Muslimut. Muslimah. Okey, faham. Okey, muslimah. Okey, faham. Musanna muslimani. Tambah alif nun kan? Okey, so kat sini pun tambah alif nun. Muslimatani. Muslimatani. Pada ta sini kan? So selamatlah. Okey, ini baru musanna. Okey, jamak dia Muna. Okey, yang ni mat. Satu kata je. Alif ta. Ta tu dibuka, lepas tu tambah alif. Kan? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mu'minat tu jamak muannas salim. Kan? Tu maksud kenapa salim? Sebab mufrad dia selamat. Huruf-huruf yang mufrad dia selamat. Bilangan dia cukup, susunan dia pun tetap sama. Okey, itu jenis pertama, jumu'us salamah. Jumu'us salamah sama ada jamak muzakkar salim ataupun muannas salim. Manakala tanda dia apa? Waw nun ataupun alif ta. Alif ta tu muannas salim lah. Itu kadang-kadang rafa'. Kalau dah kena nasab, muslimina. Ya dengan nun. Okey. So far okey Boleh. InsyaAllah. Okey. Kemudian jamak jenis yang kedua yang Dr. sebut tadi adalah dipanggil jam'ut taksir. Taksir. Okey, kalau tadi kita nampak yang jamak yang salim tu sama ada muzakkar ataupun muannas. Salim tu maksudnya selamat, kan? Selamat apa? Selamat dia punya mufrad dia tanpa ada perubahan dan tidak ada pengguguran ataupun diubah kedudukan. Dia kekal sama, salim, selamat. Lawan kepada selamat, tak selamat. Kan? Betul. Yelah, selamat lawannya tak selamat. Maksud tak selamat tu, huruf asal yang mufrad tu berubah.
Sama ada berubah baris ataupun berubah kedudukan ataupun bilangan. Contoh perkataan tadi tolib ni kan, ni nampak tak ni? Nampak tolibun. Itu okey, mufrad talibun kan? Musanna dia Tolib. musanna libat. Tolibat. Okey, jamak dia? Jamak dia tol. Jamaknya bukan talibuna. Jamak dia tullab. Oh, jamak dia tulab. Okey, nampak berubah tak daripada yang asal? Oh, berubah. Tak Yang ada, tu dipanggil jamak taksir. tapi maksud dia masih sama tak? Maksudnya samalah, cuma bilangannya berbeza. Maksudnya ramai para pelajar, gitulah. Maksudnya dari aspek perkataan mufrad dia tu, dia dah berubah kan? Sebab tu dipanggil taksir. Taksir ni mana kasarah dipecah-pecahkan. Maksudnya diubah, dimodified. Mufrad ni dimodified. Tapi kalau salim, dia tak dimodified. Cuma dia tambah belakang je. Timbuhan belakang je. So ada dua jenis plural lah dalam bahasa Arab. Kan? Sama ada jumud salamah ataupun jumud taksir. Okey. Apa yang lebih penting adalah tanda dia tu kat belakang. Tanda apa tanda dia tu adalah jamak? Apa tanda dia tu adalah musanna? Yang tu kena diingatlah. Kalau salim kata kerja yang tak ada huruf waw, ya, alif kan, betul kan? Okey, itu jangan tertukar. Jangan tertukar. Yang tu pembahagian kata kerja. Okey, yang tu maknanya fi'il salim tu, sahih salim tu, itu yang tu di bawah kategori kata kerja. Yang ni kita bincangkan adalah aspek kata nama. Itu tak sama. Okey, faham. Jangan tertukar. Okey. So begitulah, kita ada kalau rafa' je dalam keadaan dhammah, kan, talibun, talibatun dalam keadaan dhammah. Mana baris depan dhammah. Kan? Fi halatir rafa' maksudnya. Kalau je musanna, tanda dia alif. Alif dan nun lah. Belakang tu talibani, talibatani. So ada alif. Tandanya, tanda musanna tu dengan alif dan juga nun. Manakala kalau jamak, contohnya apa? Muslimuna, maka dengan waw dan nun. Kalau jamak muannas salim, alif dan ataupun ditanda dengan alif ta, tetap i'rab dia dhammah dengan alamat dhammah dia. Okey? Kemudian fi halatan nasab, dan keadaan nasab, kalau dia mufrad dia fathah, taliban. Kan? Kalau apa ni muannas pun sama, talibatan. Manakala fi halatan nasab, musanna ya. Begitu juga dengan fi halati jar lah. Tengok kat sini ada rafa', ada nasab dan juga jar. Nasab dan juga jar samalah. Ya. Talibataini, talibaini. Manakala kalau apa? Jamak muzakkar salim, muslimuna. Dengan waw lah. Sorry. Ini fi'al nasbi kan? Muslimina. Dengan ya, muslimina. Okey? Sama juga dengan fi'alatul jar. Okey, so sekarang ni yang ni adalah tanda-tanda i'rab. Tak tahu macam mana Amirul pernah belajar ke tidak. Keadaan rafa' macam mana, keadaan apa ni nasbi macam mana. Nasbi dengan juga jar. Kena tahulah, kena hafalah. Kalau rafa' dengan dhammah, kalau mansub bil fathah, kalau mufrad. Majrur dengan kasrah. Manakala kalau musanna, kita belajar musanna tadi kan. Musanna kalau fi halatul rafa' bil alif, kalau fi halatul jar dengan ya, fi halatul nasbi dengan ya. Okey, jamak muzakkar salim marfu' bil waw,
mansub bil ya, majrur bil ya. Jamak muannas salim marfu' bi dhammah. Kan contohnya hadarat al muslimatu. Dhammah lah kan. Mansub kalau fi'alatul nasbi mansub bil kasrah. Akramtu al apa ni? Al muslimati contohnya kan. Ataupun okey, kemudian majrur bil kasrah lil ummahati lil muslimati makanatun rafi'ah. Okey. Jamak taksir sama macam mufrad dari aspek i'rab dia, marfu' bi dhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Dia sama macam mufrad dari segi i'rab dia. Min haitsu i'rab. Okey, so sekarang ni kita nak apa ni Amirul, kenal pasti dahulu. Ada berapa kata ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, talibani. Mufrad, musanna atau jamak? Taliban, talibani, mufrad, jamak, Atau musanna? sanna, musanna. Ya, betul. Musanna. Okey. Muallimatun. Muallimah. Mufrad atau musanna atau jamak? Kalau tak silap saya, kalau saya rasa ni adalah muannas juga. Tak, soalan kat sini. Mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Muallimah. Musanna. Okey, kalau musanna, apa tanda musanna? Ada tak kat situ? Ta mabutu. Sama betul, tak ada kaitan. Antara mutu tu muzakkar muannas. Soalan kat sini, dia mufrad ke, musanna ke, jamak? Muallimah. Ada tanda muannas ke? Ada tanda musanna ke? Tak ada tanda musanna. So, kalau tak ada tanda musanna ataupun tidak ada tanda jamak, dipanggil apa? Mufrad. Mufrad. Muallimah. Apa maksud muallimah? Muallimah tak cik. Mana muallimah? Guru perempuan. Kutub. Okey, kutub. Mufrad, musanna atau jamak? Kalau kutub, Mufrad dia kitabun. Contohnya kan. Kitabun. Sebuah buku. Jamak dia kutub. Kutub. Kutub ni adalah maksudnya buku-buku. Dia jamak, plural. Jamak apa? Jamak taksir ke jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim. Ayo, mana ada alif, ada waw nun tak? Tak ada waw nun. Dia sama ke bentuk dia dengan mufrad? Sama tak? Tak sama. So kalau tak sama dipanggil apa? Jamak apa? Baru belajar tadi. Jamak musanna. Jamak apa? Jamak musanna. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Okey, nombor 4 sampai 8 ni Nuto nak kamu buat dulu. Salim kita. Kemudian yang ni pun sama, yang ni pula lain. Maksudnya hawil al-mufrad ila musannan wa jamak. Maknanya tukar daripada mufrad menjadi musanna dan juga jamak. Daripada perkataan muhadir, apa musanna dia, semua itu dah kadar rafa' lah. Yang pertama kenal pasti dulu, second tukar. Ya, musanna apa, jamak apa. Okey, yang ni. Okey, akmil al-jumlah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah bainal qausaini. Lengkapkan ayat tersebut dengan memilih perkataan yang sesuai daripada pilihan yang berada di dua tanda bracket tu. Okey?
Okey, Boleh faham. pilih. Kemudian, tak apa yang ni. Nanti kalau ada masa ni tambah lengkapkan yang ni. Yang ni pula, kamu convert ayat tersebut menjadi menggambarkan musanna dan juga jamak. Contoh yang pertama kan, at-talibu nasyitun. Seorang pelajar itu rajin ataupun aktif kan, nasyitun. So tukar. Kalau musanna, kalau nak tunjukkan dua orang pelajar macam mana? At-talibani nasyitani. Kalau jamak, at-tullabu nasyituna. Itu contoh. So buat yang ni pula. Musanna macam mana, jamak macam mana dalam ayat. Boleh Faham? Okay, so kamu ada 4. Buat dulu yang ni. Okay, letakkan screenshot dan letak dekat WhatsApp lah, kamu jawab. Boleh Oh, okey. Okey, Lama. Muslimin. Kita share dekat WhatsApp lah. Oh, okey, baik. Empat, satu, misalnya, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Oh, mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Boleh je. So yang pertama ni kita mengenal pasti dia punya ni je lah kan doktor kan. Betul. Musanna, mufrad, jamak. Kena dah pasti dahulu. So maknanya paling itu level yang paling mudah. Amirul dah boleh kenal perkataan itu sama ada mufrad ke, musanna ke ataupun jamak. Okey. Aktiviti yang kedua pula, bila dah kenal, Amirul kena buat apa? Tukar daripada mufrad itu menjadi musanna dan juga jamak perkataan tersebut. Okey, okey. So itu latihan yang kedua lah, aktiviti kedua. Kejap. Set nombor Bagi kat 8. WhatsApp. Okey. Manakala yang ketiga, okey, lengkapkan ayat itu ikut kesesuaian dalam ayat, dan pilihan jawapan tu dah ada, tinggal pilih dan mengikut keperluan dalam ayat tersebut. So kena tengok perhati betul. So ada 3 latihan. Okey, yang nombor 4 ni tukar itu dalam ayat. Tadi tu perkataan je kan, ni ayat. Fil fadli, lepas tu letaklah toliba atau tolibana atau toliba semua kat tengah-tengah tu. Ya, betul. Oh, okey, baik. Mengikut kesesuaian ayat. Alright. Okey, so dia dah bagi dekat tu. So kamu jawab lah. So dekat 8.40 dalam pukul apa? 9. Pukul 9 kot. Pukul 9 Amirul bentang. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey.
Amirul okey ke? Okey, doktor. Masih boleh, masih boleh. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya je. Okey, baik.
Doktor, Ya. so maksudnya untuk latihan yang kedua tu, ayat mufrad yang ada tu contoh muhadharah semua tu tukar kepada muannas dengan jamak. Musanna dan jamak. Okey. Musanna. Kamu jangan tukar dengan muannas. Muannas lain, perempuan kan. Oh, dia Musanna dual kan, dua. Oh, doktor, Ya. kalau contoh kalau yang mufrad tu adalah laki, jadi kalau kita nak buat dia jamak, laki tambah salim jadi tambah hujung dia alif nun dengan waw nun. Kalau muzakkar salim, waw nun. Muzakkar salim waw nun. Okey, faham?
Dah ke Mirul? Belum, sikit lagi tu. Tak mahu tu lambat. Okey. Okey, tak apa. Buat ni. Tambah. Mungkin. Mirul dah ke? Saya baru Dah. siap dua latihan. Lagi satu tengah dalam proses. On the way, tiga dah nak siap. Latihan nombor berapa yang dah siap? Satu dah lah. Satu, dua. Satu dah, dua dah. Dua dah. Yang tiga dah? Tiga dalam sikit lagi nak siap. Saya dah masuk soalan nombor 3. Okey. Hello, dah. Yang nombor 4? Nombor 4 tak sentuh lagi. Tak apa. Siapkan nombor 3 je dulu. Nombor 4 nanti kamu buat. Lengkapkan kat ni lah sendiri lah. Okey, baik.
Okey, faham. Oh, kalau dua ke dua. Dia punya depan dua, belakang pun kena ada dua. Oh, okey. Pengaliban. Hmm. Oh, Zahidata, perempuan. Baik saja. Oh, okey, kalau perempuan, uh, Dah Amirul. siap, saya nak hantar dekat doktor. Mana? Saya snap je kan? Ha. Dah hantar ke? Okey, sudah. Okey. Jadi kan? Sudah? Apa tu? Okey. Mana tadi? Okey ni. So, ya Taliban ni musanna atau mufrad? Taliban yang pertama ialah Taliban ialah musannah. Sanna. Okey. Ada Kemudian muallimah. mufrad.
Okey, kutub. Kutub pun mufrad, tak ada tanda musanna atau jamak. Okey, guna jamak. Nombor 3. Kutub. Kutub apa mufrad dia? Kitabun. Macam dia sebut tadi. Oh, Kan? kitabun. Oh, Pluralnya salah. adalah Sorry. pluralnya adalah kutub. Okay. Okey, jangan ingat tu. Kitabun, kitabani, kutubun. Kutubun bermakna buku-buku ataupun books. Okey. Kemudian nombor 4, muhandisun. Jamak. Jamak. Okey, jamak. Jamak muzakkar salim. Okey. Jamak muzakkar salim. Sayyaratan. Saya untuk musannah. Okey, mumtaz. Banat. Musannah. Jamak. Jamak. Okey, betul. Jamak apa tu? Jamak. Jamak apa tu? Jamak. Jadi jamak untuk Jamak kehidupan. taksir. Jamak taksir. Ujung dia Okey, al-atfal. Al-atfal. Jamak taksir. Jamak taksir. Okey. Muslimat. Muslimat. Jamak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, Satu salah. betul. Okey, muhadir. Musanna. Muhadara. Alif tambah alif nun je. Muhadara. Muhadirani. Dia sebut? Hadirani. Okey, jamak ada? Jamak. Jamak muhadir. Apa jamak ada? Muhadaruna. Muhadirun. Muhadiruna. Hadiruna. Okey, baik. Sebut. Muhadiruna. Muhadiruna. Okey. Muallimah. Musanna dia? Mu'al. Muallimatana. Muallimatani. Kena ingat ani. Kalau musanna ani itu ada rafa'. Muallimatani. Muallimatani. Okey. Okey. Jamak dia? Jamak dia muallamata. Muallim. Dia sama je muallim. Belakang je yang berubah. Muallimat. Kan tadi kan muallimatani kan. Depan sama je. Sebutannya sama je. Muallim. Guru pun lelaki muallim. Perempuan muallim juga. Cuma muallimah lah kalau muannas kan. Muallimatani. Okey, kalau jamak dia? Muallimata. Jamak dia? Jamak dia muallimata. Muallimatun. Kamatun. Ma tu panjang. Alif ta tu. Muallimatun. Muallimatun. Okey. Kemudian muhandisun. Okey, muhandisun. Musanna dia apa? Muhandisani. Muhandisani. Okey, jamak dia? Muhandisun. Nah. Muhandisuna. Okey, Nampak beza tak nun tu? Kalau musanna je baris bawah. Kemudian kalau jamak, nun tu di baris atas. Muhandisuna. Kalau je jamak muzakkar salim. Okey. Kemudian apa tu perkataan apa tu? Tabib kan? Tabibun. Musanna dia? Musanna dia tabibani. Cuba baca elok. Tabibani. Baca elok. Tabibani. Tabibani. Okey. Tabibani. Sahih. Okey, jamak dia?
Mak dia at-taba. Ayo. Oh, Apa tu? Huruf apa tu? ini alif hamzah. Lepas tu Okey. ta, ba dengan hamzah hujung dia. Mana ta tu? Mana huruf ta? Itu ta ke sad tu? Alamak. Saya nak buat. So, maaf. So. Hamzah. Sini tengok. Hamzah, ta, ba, alif. Oh, oh. Atib, atibba'u. Atiba'u. Okay. Kan? Okay. Atibba'u. Atibba'u. Atiba'u. Okay. Atibba. So atibba jamak muzakkar salim ataupun jamak taksir. Okay. Muzakkar salim. Muzakkar salim. Ha, Jamak muzakkar salim. ada waw nun ke belakang? Tak ada. Dia tak ada wawu. Muzakkar salim dia ada wawu. Jadinya jamak apa? Jamak taksir. Tengok lafaz dia. Tengok lafaz depan ni. Sama ke tabib? Oh, dia dah berubah. Bila berubah Ah, namanya okey. taksir. Kalau Simple berubah je, taksir. mudah. Okey, okey. Ya, betul. Tengok. Yang tadi tu kan muhadir sama, muallimah sama, muhandis sama. So maknanya jamak salim. Kalau sama salim. Kalau dia ada perubah tak sama namanya taksir. Faham. Okey. Tajirun musanna dia. Ata, jirun dia punya. Okey, Musanna. misalnya tajiruni. Ayo. Ata Ha? ji tajironi. Ah. Ron. Tajirani. Kan simple dia. Tajironi. Sebab lafaz dia sama macam mufrad, cuma tambah kat belakang je. Ani gitu je. Lafaz sebelumnya sama je mufrad. Tajirun, tajirani, tabibun, tabibani, muhannisun, sama je lafaz sebelum tu. Yang belakangnya tu je berubah, alif nun. Tak. Dan diberi kasrah dari bawah. Okey, Oh, so jamak dia kalau tajir. jamak tajiro. Tajiro. Aish. Jamak dia apa? Mesti silap. Jawapan betul tapi kamu sebut tak tahu. Macam mana tu? Macam Tajar. mana sebutnya? Tujar. Oh, ujar. Ni kamu jumpa kat mana? Kataan ni. Saya search kat DeepSeek cara untuk menukarkan jamak dan Ah, musanna. Kalau musanna okey. saya tahu alif nun. Okey. So kena cari bila Amirul belajar bahasa Arab, kamu kena cari sekali dengan baris. Sebab dalam bahasa Arab, vowel itu tidak dijelmakan dalam penulisan. Macam penulisan kita, contoh kita ambil perkataan saya kan, S-A-Y-A. Vowel dia dijelmakan dalam tulisan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, vowel itu tak dijelmakan. Jadinya kalau untuk baru mula nak belajar ataupun nak kuasai, cari sekali dengan baris. Supaya bila Amirul nak baca ataupun nak bagi jawapan, Amirul tahu macam nak sebut. Yang ni Amirul bagi jawapan betul. Tapi secara realitinya Amirul tak tahu macam mana nak sebut. Kan? Okey. Faham. So kena cari sekali dengan baris. Jangan hurufnya saja. Sekali dengan baris supaya kita dapat tahu macam mana nak menyebutnya dengan betul. So tajir jamak dia tujar. Okey, so tujar jamak salim ke jamak taksir? Jamak taksir sebab ada berlaku perubahan di situ. Ya, betul. Ahsan, Okey. mumtaz. Okey, kita Saya kepada latihan yang akhir. Ya. saya salin seminit je boleh? Sekejap tambah. Seminit. Seminit je. Tambah ni je. Aha. Saya nak tambah baris dekat ni sekejap. Boleh ke tak tu? Sekejap sikit je. Okey, okey. Okey.
Okey? Boleh ya, Amirul? Boleh. Kita lagi sikit lagi sikit, lepas tu kita habislah. Okey. Okey, tengok latihan ketiga ni. Mm-mm. Okey, fil fasli. Cuba Amirul baca. Okey. Fil fasli. Ha? Fil fasli. Fil fasli. Kalau jawapan dia uh, jawapan dia Talibani. Talibani. Okey, Talibani. Kemudian baca. Talibani. Mujtahidani. Baca elok. Mujtahidani. Alif tu apa function dia? Untuk panjang. Okay, saya tak cukup panjang. Okey, cuba baca. Mujtahidani. Fil fasli talibani mujtahidani. Okey, betul. Sebab dua Okey, orang. betul, pandai. Okey. Dua. Soal tsani. Jawapan dia Ikra. jawapan dia al-bin al-binta al-bintani. Okey, betul. Al-bintani. Kemudian baca lagi. Kambil. Zahabata zahabata ilal Zahabata. Zahabata. zahabata ilal Aha. madrasati Ilal madrasah. ilal Ilal madrasah madrasah. ilal madrasah. Okey, betul. Okey, yang nombor 3. Salis. Fil maktabati. Fil maktabati kutubun kasirah. Mumtaz. Kutubun kathirah. Okey, Kutubun al-jumlah rabi'ah. Soal rabi'. atibaun Atibba. Baru tadi dia atibba. tersebut ni tadi. Oh, Atibba kan? sorry. Ada dua. Okay. Okey. Atibba Okey. ya'maluna Aha. fil Fil. mustashfa. Betul. Okey. Al-akhir, jumlah akhirah. Ashtara kitabaini. Ashtari. Saya beli. Ashtari. Ashtari Aha. kitabaini. Betul. Kitabaini. Lagi. Baca. Lengkapkan. Mufidaini. Mufidaini. Mumtaz. So, selain daripada bilangan, kita tengok kan. Tadi Amirul tadi jawab semua dengan betul. Kenapa tadi Taliban ni? Sebab je Mujtahidah ni merujuk kepada dua orang. Kenapa Amirul pemilih Bintan ni? Sebab ada alif. Alif ni menunjukkan muannas. Musanna, dua orang juga kan. Okey, kenapa kat sini kutub? Kat sini kenapa kutub? Kerana kat sini muannas. Bila muannas, jamak taksir lah. Kutubun. Kenapa Amirul memilih atibak, iaitu para doktor ramai? Sebab kat sini ada waw nun kan, jamak. Okey. Kenapa Amirul kat sini memilih kitabaini bukan kitabani? Dua-dua musanna. Yalah. Tapi yang ni untuk keadaan rafa', yang ni keadaan nasab. Sekarang ni keadaan kat sini adalah dalam keadaan nasab. Ini objek. Bila objek kan mansub. Saya beli apa? Dua buah buku. That's why dengan ya nun, bukan alif nun. Okay, boleh? Ramai untuk nombor 4 sebab menunjukkan ramai lelaki. So dia jamak. Itu satu hal. Satu lagi, untuk menunjukkan jamak sebab waw nun ni kan. Dia kena sama. Okay. Alhamdulillah, Amirul faham tu.
Boleh. Okey, so untuk kuliah malam ni dah selesai seperti itu. Cuma Doktor nak terangkan sikit lah apa tugasan yang Amirul kena buat sebenarnya. Supaya Amirul dah boleh prepare lah. Tugasan yang 20 markah tu kan. Tugasan dengan pembentangan. Okey. Hello. Oh, Ya. okey. Dengar Dr. lag. Tugasan. Nanti Doktor akan emailkan lah. Tugasan. Tapi Doktor akan terangkan sikit. Doktor mulakan dulu dengan pembentangan boleh? Boleh? Pembentangan berapa markah? 20% kan? Okey, jap. Doktor share kat sini. So Amir boleh prepare sekarang lah. Sekarang minggu kelima kan? Okey, untuk pembentangan, Amir nampak tak paparan ni? Belum lagi. Okey, nampak. Sekejap. Doktor off record dulu boleh? Boleh.